Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita di saluran YouTube Evarina Channel. Hari ini saya nak kongsikan dua resepi yang amat menyelerakan, iaitu masak asam pedas ayam dan juga dendeng daging. Okey, kita ke resepi yang pertama, iaitu masak asam pedas ayam. Mula-mula tumiskan satu batang serai yang diketuk dengan 2 tangkai daun kari. Masukkan minyak yang agak-agak lah. Okey. Kemudian masukkan 15 tangkai cili kering yang dikisar dengan beberapa biji bawang besar, bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga ke kering ayak. Kemudian masukkan serbuk kunyit. Kalau di rumah ada kunyit hidup, boleh blend sekali ataupun kisar bersama bahan kisar, iaitu cili kering. Kemudian apabila dah kering ayak, betul-betul kering, kena masukkan 2 cawan perahan ayak asam jawa lah. Asam jawa ni dia apa, masam, dia jangan masukkan banyak. Kita perah untuk jadikan satu ketui kecil tu, jadikan 2 cawan ayak. Okey. Bila dah mendidih, masukkan ayam yang dah dipotong kecil-kecil dan dibersihkan lah. Kalau nak bagi hilang bau dia, kena bersih ataupun cuci dengan tepung gandum dan juga perahan asam limau. Saya selalu cuci macam tu ayam. Memang dia tak bau, dijamin tak bau hanyut, tak bau apa, memang tak bau lah, sedap lah. Kemudian teruskan kacau lah, tutup dengan tudung periuk, bagi ayam tu masak dengan empuk dan cepat mendidih lah. Sekali-sekala tu bolehlah buka. Bila mendidih, boleh perasakan dengan garam, gula dan serbuk cukup rasa. Kalau ada gula gerek ataupun gula Melaka, boleh masukkan dalam setengah keping dan kurangkan gula pasir ya. Dia boleh combine dua tu atau guna salah satu pun tak apa. Okey, kita biarkan mendidih. Merenih lah, kita renih perlahan ya api. Biar dia merenih. Hingga ayam tu empuk lah. Tengok, kuah dia jangan pekat sangat dan jangan terlalu cair. Dia kena macam ni ya. Kalau kita ada bunga kantan, boleh masukkan. Saya sebab tak ada bunga kantan, bila beli tu tak guna, buang macam tu saja. Sebab bunga kantan ni tak boleh tahan dalam seminggu, ya kena buang lah, tak tahan. Dan kalau ada apa ni, salah satu lagi daun kesum ataupun daun cenohom, boleh masukkan lah. Saya pakai daun, kalau tak ada tu kita pakai daun kari. Ni kira siap ya. Kita ke menu kedua, itu daging dendeng ataupun dendeng daging. Macam biasa, kita kena rebuskan daging dalam, sini saya guna dalam setengah kilo. Rebus selama 45 minit hingga 1 jam. Kemudian potong daging dan tumbuk lah. Tumbuk sekali 2. Dan kita perap dengan kicap manis dan kicap masin manis. Kicap pekat jangan perap lagi. Perap selama setengah jam macam tu. Kemudian kita siapkan bahan kisar, iaitu cili kering dalam 15 hingga 20 tangkai. Rebuskan dulu. Kemudian goreng bersama bawang besar dalam 2-3 biji, bawang putih 5 ulas, bawang merah dalam 7 ulas, 5 ulas macam tu. Potong dulu lah, kita kena potong, goreng hingga wangi dan naik bau ataupun kecut. Kemudian kita kisar lah, masukkan sedikit minyak, kita kisar hingga halus. Jadi macam ni. Panaskan kuali, masuk sedikit minyak saja. Sebab dalam bahan kisar tadi kita dah masukkan minyak, jadi tak perlu minyak banyak. Nanti minyak dia akan keluar minyak lah, masak-masak tu dia akan pecah minyak dan minyak dia akan keluar dengan sendirinya. Kemudian kita tumislah bahan kisar tadi. Ini cara yang amat mudah
Simple ya kita nak sedia ni. Ya, kita guna api sederhana ya, jangan api tak boleh tinggi sangat sebab nanti dia mudah hangus. Masukkan sedikit ayak, kita guna daripada ayak rebusan daging ya. Masuk sedikit ayak rebusan daging. Guna ayak tu ya, jangan buang. Dan kacau-kacau perlahan hingga naik minyak ataupun pecah minyak dan kering lah. Masukkan gula melaka dalam setengah keping. Jangan lupa daun 5 purut dalam 2 helai. Buangkan urat tengah. Ini kena masukkan ya, 5 purut. Daun 5 purut ni wajib masuk ya. Tadi saya lupa nak cerita, boleh semak bahan-bahan kisar tu kita kena masukkan juga 3 batang serai ya. Kita potong-potong serai tu dan goreng dengan bahan goreng yang sebelum kita nak blend tu, goreng sekali dan kita kisar halus. Okey, seterusnya bahan ni kita kacau-kacau. Masukkan kicap pekat dalam 2 sudu, kicap manis, kicap masin manis. Saya guna mudim. Garam tak perlu ya, sebab dia memang dah rasa masin. Cukup masin ya. Jangan masukkan garam. Kalau nak masukkan pun kena rasa dululah. Jangan lupa masukkan sedikit sos cili dalam 1 sudu macam tu. Dan kacau-kacau sebati lah. Ni kita masukkan bawang goreng ya. Masukkan daging. Bawang goreng pula silap, sorry ya. Okey, masukkan daging tadi yang lepas kita rebus, kita dah perap. Kita tumbuk dulu baru perap. Tumbuk sekali 2 dalam setengah jam, perap dengan kicap. Kita goreng ya, goreng dan kemudian masukkan, lepas goreng sat saja kita masukkan dalam bahan kisar yang kita dah tumis ni. Dan kacau-kacau lah sehingga kering lah. Masak ni dia tak ambil masa lama. Yang masa dia lama tu kita kena rebus daging, yang tu yang lama 45 minit. Lepas tu kita kena perap pula dalam setengah jam. Itu ambil masa lama. Masa nak masak ni tak lama mana, dia sak saja. Okey, kemudian kita masukkan bawang merah goreng. Ni dalam bawang merah ni dalam 12 biji macam tu. Kita goreng awal-awal sebelum kita nak goreng daging tadi ni. Goreng bawang dulu, angkat naik. Simpan sebagai bahan taburan. Kita masukkan dalam semasa kita masak ni. Dan satu lagi bahan taburan nanti kita masukkan sebagai bahan taburan. Ni kira dah masak ni. Siap lah. Kira dah masak dengan sempurna, cukup rasa. Dan tahan lama, kita boleh simpan dalam 2 minggu. Tapi kena panaskan lah bila nak masak, nak makan tu kita panaskan sehari sekali macam tu. Memang tahan lama, boleh makan 2 minggu. Cukup sedap. Okey, sehingga bertemu lagi di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like video, komen, subscribe and share. Sehingga bertemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum.